lampu solar yang ni jenis pakai reflektor tau. Jadi cahaya dia ni waktu malam memang cerah. LED pula banyak dekat bahagian dalam. Kalau korang tengok dia punya cahaya, sebiji lampu ni dia boleh cover kawasan yang luas. Yang ni lampu solar yang boleh jimatkan bil elektrik korang. Lampu ni di waktu siang dia akan cas dengan automatik guna cahaya matahari. Dia tak pakai elektrik rumah macam lampu biasa. Siang macam ni dia akan terus cas dengan automatik untuk penuhkan bateri bahagian dalam. Bila waktu malam dia akan nyala dengan automatik bila detect tak ada cahaya matahari. Bila dia detect tak ada cas yang masuk. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Lampu ni lepas je pasang dia akan nyala dengan automatik. Jadi kalau korang tinggal rumah lama sekalipun, rumah korang akan sentiasa cerah sebab lampu ni dia akan nyala dengan sendiri. Tak payah nak risau untuk balik rumah buka tutup dia punya switch. Kalau yang model ni mudah untuk korang gantung mana-mana sebab bracket dia ni jenis fleksibel. Korang boleh gantung dekat dinding rumah, korang boleh gantung dekat bawah garas kereta, korang boleh gantung dekat tiang lampu semua. Yang model ni kalau korang beli watt yang paling besar, dapat lampu saiz besar macam ni. Bateri dia dekat dalam besar, jadi dia boleh nyala lama. Dan korang dapat panel saiz besar macam ni. Panel besar macam ni dia boleh cas lampu dengan cepat. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang baloi, korang boleh cek yang model ni. Cahaya terang, dapat panel besar, boleh nyala lebih dari 12 jam. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.